Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari unit ke-8 campuran. Tajuk kita pada hari ini iaitu kaedah mengasingkan campuran. Standard kandungan campuran. Standard pembelajaran memerihalkan kaedah untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Menakul cara yang digunakan untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 87 sehingga 94. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah memerihalkan kaedah mengasingkan campuran pelbagai bahan dan mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Campuran, apa itu campuran? Campuran mengandungi dua atau lebih bahan yang dicampurkan. Dua atau lebih bahan yang dicampurkan kita panggil campuran. Kita lihat situasi ini ya. Wah, banyaknya. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Okey, pada situasi ini kita lihat adanya duit kertas dan duit shilling. Jadi duit kertas dan duit shilling ini kita panggil campuran lah sebab dia terdiri daripada dua bahan yang kita campurkan dalam tabung ni. Okey. Kita tapis air teh ini dahulu, barulah tiada ampas teh. Okey, jadi air teh ini juga terdiri daripada dua bahan lah, iaitu kita ada air, iaitu cecair, dan juga sebut teh ni, bahan sebut teh. Jadi kita terdiri daripada dua bahan. Jadi air teh merupakan campuran air dan juga teh. Tepung perlu diayak dahulu. Hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Jadi tepung dia terdiri daripada tepung, kalau kita lihat betul-betul ada yang kasar dan juga halus. Jadi kalau dia nak buat kalau dia nak buat kek kita gunakan pengayak untuk kita ayak supaya kita dapat asingkan tepung yang halus dan juga tepung yang kasar itu. Okey, mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas perlu diasingkan? Mengapa agaknya diasingkan? Kalau kita nak buat kek ini seperti ini, kalau kita asingkan supaya kita dapat menghasilkan satu kek yang lembut, sebab kita dah guna tepung yang paling halus. Kalau air teh tadi, sebab apa kita kena asingkan hampas teh dengan air? Sebab kita nak minum air teh je, hampas teh tak ada orang minum, tak ada orang makan sekali dengan hampas teh tersebut. Sama juga dengan duit tadi, duit shilling dengan duit kertas. Kenapa perlu diasingkan? Kalau diasingkan lagi mudah untuk dikira. Okey. Jadi hari ini kita nak mempelajari kaedah mengasingkan campuran. Okey. Tengok pada situasi di bawah. Lihat makanan ini, ada campuran maruku dan kacang. Saya suka kacang. Saya suka maruku, tapi saya tak suka masak kacang. Jadi kita tengok situasi tersebut. Jadi bagaimanakah Kugan dan Kana hendak mengasingkan campuran kacang dan maruku? Macam mana nak asingkan campuran kacang dan maruku? Kita boleh mengasingkan bahan-bahan dalam campuran berbeza dengan kaedah berbeza. Jadi setiap campuran tu ada kaedah yang berbeza. Okey, untuk maruku, Kugan dan Kana boleh mengasingkan campuran dan kacang dan maruku dengan cara menyisih. Okey, ini kita panggil menyisih lah. Menyisih ni macam mana? Mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Jadi bahan yang bersaiz besar kita menggunakan menyisih. Kenapa kita menggunakan menyisih? Kerana dia senang dipegang. Kita dapat pegang menggunakan tangan kita. Okey, tengok situasi seterusnya. Mak nak buat apa ni? Mak nak buat kek hari jadi ayah. Tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Adik, jangan. Tengok kan dah bercampur. Okey, jadi situasi tersebut, bagaimanakah Kugan boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Bagaimana?
Ya, dengan cara mengayak. Apa maksud mengayak? Mengayak, kita mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Mengayak dia tak sama dengan menapis. Berbeza. Sebab apa? Kalau kita mengayak ini khasnya untuk tepung lah. Sebab ini ialah pengayak, dan pengayak ini dia ada jaring-jaring. Jaring ini sangat halus. Sangat halus berbanding dengan menapis. Penapis teh tu dia punya jaring lubang dia tu lebih besar lagi lah. Tak semestinya penapis teh je. Kita ada banyak lagi penapis penapis yang kita nak tapis mi yang kita rebus ke apa ke, laksa ke, kita gunakan penapis. Kita tak menggunakan pengayak yang tu. Okey, supaya air lagi cepat turun. Kalau gitu nak menapis. Jadi pengayak ni kita nak asingkan bahan bersaiz halus dengan bahan bersaiz besar. Ni halus tepung, dan juga yang bersaiz besar kismis. Jadi bila gunakan pengayak ni dia dapat asingkan. Ini pengayak kita gunakan dengan cara satu tangan kita pegang sebelah, dan satu lagi kita tepuk-tepuk pengayak itu supaya tepung yang halus ni dapat melalui lubang-lubang pada celah jaring ni. Okey, baru kita dapat asingkan dan tepung dan juga kismis tersebut. Okey, tengok situasi seterusnya. Tengok, klik kertas abang sudah bercampur dengan pasir. Tengok, klik kertas dia ada kat situ. Adik dia main campurkan dengan pasir. Okey, Kanan mengasingkan campuran klik kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Menggunakan magnet, dia mengasingkan. Untuk kaedah ini, mengasingkan objek yang boleh ditarik oleh magnet daripada bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet ini lah. Iaitu bahan yang boleh ditarik oleh magnet ialah klik kertas, dan juga yang bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet ialah pasir. Situasi 3, tak sabar nak beli ikan emas ni. Alamak, akuarium lama ini dah kotor lah, banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Jadi macam mana dia nak asingkan campuran batu dan serpihan kayu reput tu? Okey, untuk kaedah ini, kaedah yang boleh digunakan iaitu menggunakan cara mengapung. Okey, kenapa? Kerana serpihan kayu reput boleh terapung dalam air dan batu tu dia akan tenggelam. Okey, caranya masukkan air dalam akuarium tersebut, kita kacau-kacau. Bila kacau, batu dia akan tenggelam, dan juga ranting itu dia akan timbul, dan serpihan ranting itu akan timbul dan terapung. Kita ambil untuk keluarkanlah. Okey, mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Ini caranya untuk asingkan bahan terapung. Nak asingkan bahan terapung iaitu ranting, dan bahan tenggelam ialah batu. Situasi 4, penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air, kemudian turas. Jadi ini cara dia nak buat satu penyiasatan, iaitu menghasilkan cecair dengan menumbuk kelopak bunga raya dan melarutkan dengan air. Kemudian dia kena turas. Turas campuran ke dalam kelangkung dengan menggunakan kertas turas. Ini kertas turas, lipat dan masukkan kepada corong penuras. Okey, cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di dalam kertas turas. Cecair berwarna akan terkumpul di dalam pon. Jadi untuk eksperimen ini dia nak cecair saja. Jadi dia kena asingkanlah cebisan kelopak bunga raya ni ataupun pepejal ini dengan cecair. Jadi dia menggunakan penuras, penuras untuk mengasingkan bahan cecair daripada bahan pepejal. Jadi kita ingat balik rumusannya. Kaedah mengasingkan campuran ada 5, iaitu yang pertama menyisih untuk dua bahan yang bersaiz besar. Okey, kita ada mengayak untuk asingkan yang bersaiz halus dengan bersaiz besar. Yang ketiga, menggunakan magnet untuk asingkan yang boleh ditarik oleh magnet dan tidak boleh ditarik oleh magnet. Yang keempat, mengampung untuk mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Dan yang kelima, menuras ini untuk mengasingkan bahan cecair daripada bahan pepejal. Okey, latihan buku aktiviti muka surat 55 dan 57. Yang ini isi tempat kosong dengan cara mengasing bahan. Jadi isi tempat kosong kat sini. Ini pun sama, mengasingkan begini kamu kena
cari padankan dengan jawapan yang betul, iaitu kaedah ini dengan maksud dia. Apa maksud dia? Okey, gariskan. Dan yang terakhir, kamu kena jawab soalan ni. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk mencuba kuis pada pautan ataupun komen yang terdapat di bawah tu, ada kuis. Boleh cuba. Terima kasih yang sudah menonton. Komen nama kelas, nama sekolah di bawah. Okey, kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye. Jika telah selesai menonton, sila komen nama dan kelas anda di bawah.